Satu lagi tajuk yang agak popular dalam final exam nanti adalah kawalan harga oleh kerajaan. So, kita nak tengok macam mana kerajaan kontrol harga terhadap monopoli. Sebab kita tahu monopoli ni dia letak harga yang tinggi tapi output dia rendah kan. Okey. Dia kat sini dia ada kuasa untuk letak harga tinggi, output dia rendah. So dekat sini kerajaan juga dia nak menjaga kebajikan pengguna. Jadi dekat sini perlu ada campur tangan kerajaan lah supaya pengguna dapat menikmati output pada tingkat harga yang lebih rendah dan output yang lebih banyak. Jadi kat sini pelajar kena tahulah kerajaan ada dua dasar. Okay, dasar peletakan harga kita panggil sebagai dasar peletakan harga. Sebab tadi kita tengok macam mana kerajaan kontrol melalui harga ni lah. So, pertama sekali adalah P sama dengan MC dan satu lagi kerajaan akan buat satu dasar P sama dengan AC. So, ini kecekapan, bukan ni typo sikit, kecekapan pengeluaran. So, kita nak tengok macam mana kita nak menjawab soalan yang ni lah. Okay, ni rajah yang dah siap lah. Kalau kawalan harga oleh kerajaan P sama dengan MC. Sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana kita nak lakar rajah ni. Yang ni P sama dengan MC. Dan satu lagi, yang ni adalah P sama dengan AC. Boleh dikatakan kalau kita buat analisis soalan ni memang agak popular. Jadi jom macam mana kita nak lakar rajah dia. Kita cuba buat yang pertama, dasar kawalan P sama dengan MC. Okay, step pertama macam biasa, lakarkan ni paksi dulu. Benda pertama, pastikan paksi tu dilabel dengan betul. Okay, macam biasa kita masukkan dulu MR, lakar aja terus tulis label. Kemudian yang ni adalah AR equal to P. Okay, yang pertama sekali yang ni lah. Okay, kemudian kita masukkan LMC, bagi nama dia LMC. So, syarat keseimbangan kita MC bersilang dengan MR dekat sini pada titik E. So, dapat keseimbangan, buat tiang seri dulu. Okay, buat satu garisan hingga sentuh keluk P lah sebab kita nak cari dia punya P. Okey, dah dapat sekarang ni, kita dah dapat keseimbangan. Ini adalah outputnya. Kat sini adalah dia punya harga. Jadi kita tahu dalam jangka panjang firma monopoli ni dia dapat untung lebih normal. So nak tunjukkan dia dapat untung lebih normal, kita akan bawa keluk yang seterusnya iaitu keluk LAC. Okay, so kita dah siap kita punya LAC dekat sini. Kaki dia yang sentuh tiang seri ni tadi bawa ke tepi sini. Jadi sini adalah dia punya cost. So firma ni, okay, jadi sini adalah dia punya hasil. Okay, ini adalah hasil dia dan kita dah dapat dia punya cost kat sini dan kita nampak lah hasil lebih besar daripada cost. Jadi firma ni dapat untung lebih normal. Okay, so kat sini kita tengok kan, saya tulislah dekat sini keseimbangan tadi MR sama dengan MC. So harga pada P0 Q0. So firma ni dapat untung lebih normal. Untung lebih normal ni ditunjukkan apabila TR lebih besar daripada TC. So mana TR kita? TR kita adalah pada P0 A Q0 0. Lebih besar daripada kita punya TC. TC kita mana? Yang ni C0 B Q0 0. So firma dapat untung lebih normal. Okay, so lepas tu step ketiga ni kita menjawab soalan. So katakan soalan kata kerajaan buat dasar kawalan P sama dengan MC. P kita kat sini. Tapi kerajaan kata no. P mesti sama dengan MC. Jadi kalau P sama dengan MC, pada rajah ni kita tahu ini adalah garisan P. Boleh nampak tak? Okay, ini garisan P dan ini adalah MC. Jadi P sama dengan MC kita kat sini lah. Nampak tak persilangan antara P dengan MC dekat sini. Ikutlah arahan kerajaan kata P sama dengan MC. Tak mau dekat sini. Okay, so P sama dengan MC dekat sini tadi. Maka apa kesan dia dekat sini? Biasanya soalan nak kesan lah bila kerajaan tetapkan P sama dengan MC. Jadi kesan paling ketara. Yang pertama sekali harga turun lah. Harga turun daripada P0 kepada P1. Kita boleh tengok dekat rajah ni. P0 kepada P1. Kemudian
kuantiti output juga akan meningkat daripada Q0 kepada Q1. Nampak kan kat sini? Q0 pada Q1. Dan yang akhir sekali, kita boleh kata apa kesan dia? Kebajikan pengguna meningkat. Kenapa kebajikan pengguna ni meningkat? Sebab pengguna dah boleh beli barang dengan harga yang lebih rendah dan kuantitinya yang lebih banyak. So nampak kat situ, senang saja kesan dia. Inilah kesan ni. Itu sahaja. Okey, seterusnya kita tengok satu lagi dasar kawalan kalau P sama dengan AC. Okey, sebenarnya rajah yang ni dengan yang ini sama sahaja. Yang ni pun saya copy and paste sahaja daripada rajah yang sebelah ni. Saya copy and paste sahaja. So tengok step dia yang pertama ni keseimbangan dia pun sama. Sama je. MR equal to MC, harga P0 Q0. Kemudian firma monopoli ni dapat untung lebih normal, sama je macam sebelah. TR lebih besar daripada TC. Sebiji sama. Okey, nombor 3 ni sahaja yang akan berubah. Contoh kat sini saya nak bagi P sama dengan AC lah. So dasar kawalan P sama dengan AC, tengok ni. Kesan ni dah ada siap-siap dah. Cuma nanti kita nak plot je, nak tunjuk mana P sama dengan AC tu. Okey, so P sama dengan AC, ini adalah keluk P. So AC kita dekat sini, jadi sinilah harga baru. Harga baru pada yang saya tanda dot tu. Okey, so bila kat sini kita dah boleh nampak. Boleh nampak dekat sini kalau P sama dengan AC, cari je keluk P kat mana dia bersilang dengan LAC. Boleh nampak kan dekat sini. So tarik saja, maka ini adalah P yang baru dan sini adalah Q yang baru. Dekat sini dia punya kesan ni sama sahaja. Jadinya pelajar cuma kenal pasti dekat mana dot P sama dengan MC. Satu lagi P sama dengan AC. So tak kisahlah nanti soalan tanya yang mana pun tak apa, macam saya bagi tahu tadi, rajahnya adalah sama saja dan step 1 sama, step 2 sama, yang beza dekat mana? Dekat sini, step ketiga. Yang ini adalah P sama dengan MC, yang ni P sama dengan AC. Hingga kesan dia pun sama sahaja. Cuma kalau soalan minta rajah, kita tunjuk kat mana P sama dengan AC? Kat sini ya. Okay, P sama dengan AC. Kat sini, P sama dengan MC. Dapat tak? Kat sini, kita tengok contoh soalan. Ini contoh soalan. Ini sesi 23, 24. Banyak dah saya contoh dengan kelas ni dalam kelas. So, tengok ini contoh. Berbantukan rajah. Terangkan bagaimana kerajaan. Nampak je perkataan kerajaan ni. Tahu dah, ni mesti monopoli ni. So, memperbaiki kebajikan pengguna. Inilah yang penting. P sama dengan MC. P sama dengan MC. So, ingat tak tadi step dia macam mana? P sama dengan MC. Ni dah lakar dah ni. Okay, ini adalah sesi 23-24. Okay, dah ni contoh jawapan lah. Cuma yang ni saya tulis ringkas. Nanti kalau dalam final exam, pelajar tulis dengan penuh lah. Nombor 1, keseimbangan firma bermonopoli. Keseimbangan firma monopoli berlaku apabila MR sama dengan MC pada P0, Q0. Okay, nombor 2, kita bagi tahu firma monopoli mendapat untung lebih normal apabila TR lebih besar daripada TC. Sama je step macam saya bagi tahu tadi. Yang ketiga, inilah jawapan kita. Dasar kerajaan apa? Okay, dalam soalan tadi, soalan periksaan sebenar tadi, P sama dengan MC. P sama dengan MC, kita dah lakar rajah ni. Kita tinggal nak tunjuk dia kat sini je. Okay, tunjuk kat sini sahaja. Ingat, kesan dia sama je. Kan dia tak kisahlah P sama dengan MC ataupun P sama dengan AC, kesan dia sama. P turun, Q naik, kebajikan pengguna meningkat. Boleh, harap membantu